Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak buat review berkenaan dengan kasut. Korang boleh nampak kat belakang ini. So, ni Endorphin Speed 5. So, apa yang ada pada Endorphin Speed 5 ni? Apa beza dengan Speed 4? Let's bedah. So, pertama-tamanya, kalau korang belum subscribe channel YouTube saya, Faiz_Kam, ataupun nama Faiz Kam. Should be nama saya akan keluar lah. Saya hanyalah seorang pelari taman, pelari rekreasi yang minat review kasut running. So, saya dah pernah review kasut Endorphin Speed 4. Kalau korang tak pernah tengok, korang boleh tengok video tu kat sini. Sorry Untuk Endorphin Speed 5, saya dah lari lebih 100 kilo untuk kasut ni. Dan kasut ni pada saya dia nampak macam sama. Dia atas on spec sheet sama. Style height 36mm, drop 8mm. Lepas tu pakai engineer mesh, pakai tali pun lebih kurang sama, geometri pun lebih kurang sama dengan Endorphin Speed 4. Tapi perbezaan ketara adalah dari segi feel semasa lari. Nak tahu apa beza dia? So untuk Endorphin Speed 5, perbezaan ketara adalah dekat bahagian toe box. Toe box dia a bit lebar sikit compare dengan Endorphin Speed 4. Siapa yang ada masalah kaki macam tak muat, true to size dia tak muat dekat Endorphin Speed 4, yang ni lebih selesa dan memang lagi tipis lah dia punya upper section. So lebih breathable. Tali dia still tali yang sama, tak ada isu tali tercabut ke apa. Cuma macam kali ni macam terlebih pendek sikit, not sure why. Tapi dari segi teknologi pun tak jauh beza. Dia masih ada wing nylon plate dan nampak wing kat belah dalam, belah luar dah tak nampak dah. Dulu hari tu nampak kan. So dia punya yang ni adalah colorway Mutant, memang sangat lawa. Saya suka paling lawa kali ni. Saya memang paling suka kali ni. Dia tu dia Endorphin Speed 5 kat sini. Dari segi memang on spec sheet memang tak ada beza sangat lah. Adalah improve sikit rubber dan sebagainya. Tapi dari segi perbezaan ketara tak nampak pada spec sheet. Dia sebenarnya nampak pada feel dia. So apa beza ketara feel Endorphin Speed 4 dan Endorphin Speed 5? Pada saya, Endorphin Speed 5 adalah lebih kepada daily trainer yang boleh buat speed. Apa maksud saya? Dia macam korang nak lari hari-hari, lenjan hari-hari untuk as a daily trainer, tak ada masalah pakai Endorphin Speed 5. Tapi bila nak laju sikit boleh, tak ada masalah. Tapi pada saya dia tak sama laju dia macam Endorphin Speed 4. Sebab pada saya, dan even dulu saya pakai Endorphin Speed 4, saya buat race pace, HMRP, saya buat tempo, threshold, long run, semua tak ada masalah. Memang akan tercapai lah. Kalau speed yang saya nak ataupun pace yang saya nak, memang saya akan capai. Yang ni boleh capai, tapi dia a bit effort dia lebih sikit. I'm not sure why, I'm not sure what happened, tapi dia lebih macam dia lembut sikit lah. Walaupun dia pakai sama kat power line PB, beaded P-bar, sama macam Endorphin Speed 4, tapi feel dia sangat berbeza. Dan ini siapa yang pernah pakai Endorphin Speed 3, dia orang kata ini lebih mirip kepada Endorphin Speed 3 punya feel. Saya tak pernah pakai Endorphin Speed 3, dan saya pun ada tanya beberapa orang yang memang pakai Endorphin Speed 5 ni. Dia orang cakap dia macam ni lah, dia ada dua pendapat lah. Siapa yang suka Endorphin Speed 5, siapa yang suka Endorphin Speed 4, dia tak suka sangat Endorphin Speed 5. Siapa yang siapa yang tak suka Endorphin Speed 4, dia akan suka Endorphin Speed 5. Dia memang nampak macam sama, tapi tak sama. Feel dia memang jauh beza. Dan personally untuk saya boleh cakap kasut ni memang tak ngam dengan saya. Saya boleh cakap saya dah try sampai 100 km. For me, tak ngam lah dengan saya. Saya pun macam, alamak, kenapa tak ngam kasut ni. Harga masih sama macam Endorphin Speed 4, 799 retail price lah. Tapi pada saya, something is not the same. On paper it should be the same, tapi memang tak sama langsung. So senang cerita, siapa yang suka Endorphin Speed 3, kalau korang dapatkan feel yang sama, sebab Endorphin Speed 3 dah tak ada, korang boleh dapatkan Endorphin Speed 5. Siapa yang suka Endorphin Speed 4, pada saya better beli yang ada di pasaran lagi. Tapi jangan memilih colour lah. Benda pun dah off season, benda pun dah dead stock. Memang tak dapat lah nak pilih colour-colour ni kan. Korang boleh dapatkan harga dengan jauh lebih murah lah.
pada saya memang dia lebih selesa. Kalau korang memang mencari satu tempo trainer ataupun speed trainer yang lebih selesa, toe box pun agak lebar, stable, memang Endorphin Speed 5 jawapan dia. Tapi siapa yang mencari sedikit kelajuan yang lebih, this is not the shoe. I can say this is not the shoe. For me, it's better to buy Endorphin Speed 4. Dia saya pun tak pasti kenapa, tapi memang feel dia jauh beza. Like I'm not sure. Tapi dari segi dia punya rubber memang improve lebih sikit lah, but still tak sama lah. But still dia acceptable. Rubber dia, grip dia acceptable. Tapi untuk cakap grip sangat tu tidak lah. Dia ada improve. So alhamdulillah ada improvement dan sebagainya. Tapi pada saya it's just a like minor improvement. So unfortunately saya boleh cakap kasut ni saya sedikit kecewa, because I was looking for a speed tapi I just get a daily trainer yang boleh buat speed. Contoh utama yang lain kasut yang a bit saya macam kecewa sikit macam Sonic Blast lah. Pada saya ini hampir dan mirip dengan Sonic Blast, tapi Sonic Blast lagi mahal, yang ni murah sikit, murah RM30. Tapi Sonic Blast saya try sekali je lah, so tak boleh nak compare one to one. Kalau saya dapat peluang untuk review, saya akan cerita lebih lagi. Tapi pada saya, sebab dari segi teknologi identical, saya rasa memang lebih kurang Endorphin Speed 4. Tapi bila feel kat kaki memang tak sama. Saya tak tahu apa yang perbezaan dia. Saya rasa sebab dia kelembutan dia dah lembut sikit lagi. So I'm not enjoying this shoe. I'm sorry, but I really love Saucony as a brand itself. Tapi color ni lawa, tapi saya tak boleh lah. Saya tak ngam kasut ni. So unfortunately begitulah. Saya boleh cakap, senang cerita, kalau korang nak beli, korang dah ada Endorphin Speed 4, korang suka Endorphin Speed 4, better cari Endorphin Speed 4 yang lain sepasang, ataupun boleh cari mana-mana option yang ada di pasaran. Tapi kalau korang pernah pakai Endorphin Speed 3 dan nak seakan-akan Endorphin Speed 3, Endorphin Speed 5 lah jawapan dia. Alright guys, itu saja review untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share, dan juga paling penting jangan lupa subscribe guys. So kita akan jumpa lagi di review akan datang. So bye bye guys, ciao, Assalamualaikum.